Yes, Assalamualaikum kawan-kawan Projek Solo, dan hari ini Projek Solo berada di Setia Alam di mana terdapat pelancaran daripada Aveta yang di depan Projek Solo. Ini adalah Aveta Bellagio 125 yang baru saja dilancarkan hari ini, berinspirasikan gaya-gaya Itali guys. Okey, kita tengok sikit warna yang ditawarkan. Yang ni carbon black dan yang ni pistachio green dan putih. Nice color pastel. Ada 3 warna, orang pilih je. Dan lagi satu, apa yang istimewanya pada skuter ni guys, kalau misal katalah korang beli skuter basic tak ada windshield kan, yang ni dia datang sekali dengan windshield yang dah di set up daripada kilang. Tak perlu nak upgrade ataupun pergi cari aftermarket punya windshield, dia datang sekali, dah tak perlu risau. Kita duduk atas dia, tempat macam mana? Okey, smart tak guys? Rancak berdosa. So harga yang ditawarkan bermula daripada RM6,899, tak sampai RM7,000 guys. Berkapasiti enjin 125cc kan. Kau tengok aku pakai gaya-gaya retro gitulah kan, dengan look dia ni kan, smart kan. So untuk video yang lebih detail, korang tengok video ni macam mana. Stay tune. Bagi penunggang yang mengutamakan gaya dengan keselesaan penggunaan harian, Bellagio 125 menampilkan konsep modern retro yang sesuai untuk kegunaan harian di kawasan bandar. Enjin 124cc memberikan penghantaran kuasa yang lancar dan penjimatan bahan api untuk perjalanan harian. Jarak roda 1300mm yang seimbang pula membantu mengekalkan kestabilan tunggangan sambil kekal mudah dikendalikan ketika melalui trafik. Ciri-ciri lain termasuk paparan digital LCD berwarna penuh, port pengecasan USB, cermin angin bergaya klasik, rel pemegang belakang gaya klasik, tangki bahan api 6 liter. Ditawarkan dalam diamond white, pistachio green dan carbon black. Bellagio 125 menampilkan keseimbangan antara sentuhan retro yang ikonik dan ciri moden yang praktikal. So, jadi baik, itu saja perkongsian. Semoga video ni bermanfaat, dan kawan-kawan yang baru saja masuki channel Projek Solo, korang selamat datang dan terima kasih korang yang menonton, dan korang jangan lupa like, comment and share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Jadi baik, kawan-kawan yang nak dapatkan jentera idaman korang boleh je datang ke Chaiken Motorcycle. Terdapat 10 cawangan di sekitar Lembah Kelang, dibuka setiap hari termasuk hari Ahad. Dan kalau korang datang sini, boleh jumpa dengan tim-tim sale Chaiken Motorcycle kat sini. Alright, kalau korang tak nak datang, korang call, hubungi di ruangan komen dekat bawah ni. Alright, tak ada masalah. So, nak dapatkan jentera idaman korang, turun ke Chaiken Motorcycle. Dalam diam, ada usaha untuk menjatuhkan kita. Nasib baik Igor, minyak enjin daripada France.